Ni? Dia nak pakai ikan ni dulu sebab nak masak sampai dah bercek-cek pula nanti. Hari ni Abang Mat nak tolong kat dapur. Dia teringin nak makan asam pedas, pergi kedai dapatlah 4 potong. Boleh masuk semua. Dia sendiri cincang-cincang apa tu? Cincang bawang. Nak potong saya nak guna. Kau nak blender, masukkan air sikit. Air sikit je. Air masak. Letak belacan bakar ni sikit lah. Asam pedas Zara, memang Zara letak belacan. Rumah Zara ni memang suka aroma bau belacan. Lagi sikit sampai dia boleh blender je nanti. Oh, ni ada cili kering. Ya. Dah, jangan banyak. Ya. Dia kejap Mama letakkan ni. Zara tadi rebus cili kering juga. Zara ambil sikit jap. Tunggu Mama masuk sikit cili kering. Zara guna bawang yang lebih. Sini tu nak buang ke? Taklah, tu simpan. Nah, masuk ke dalam ni. Ambil kau punya tu, ambil. Nah. Apa? Dah blender. Tekan kotak. Sampai dia hancur. Zara masak ikan pari. Dah belum? Hai sahabat semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Zara. Sahabat semua, Zara masak dengan Abang Mat. Kalau dah hancur dah tu Abang Mat. Mana? Dah. Buka. Letak minyak dulu. Oh. Zara kadang-kadang nak cepat, kadang-kadang. Kalau masak dengan budak ni memang lambat lah. Nak ngajar satu-satu. Dia memang suka ke dapur. Zara je kadang masa-masa nak cepat. Cepat kita tak ke? Sekejap tunggu minyak dia panas sikit. Mama nak settlekan sekejap. Dia masih lah penat dah. Ni minyak Mama malam pergi apa dekat pesta makanan dekat Pusat Bandar. Pergi NSK sekali dapatlah minyak paket. Nah, okey, simpan minyak paket dalam. Simpan di dalam peti harta karun Mama dalam bakul. Simpan. Dah belum? Kalau minyak dah panas, masukkan tu slow-slow. Meletup dia nanti. Slow-slow. Letak sini. Jangan mengejut. Mama nak ambil apa tadi? Letak je. Nak masak kan, jangan takut-takut. Dah. Apa? Guna apa? Kau dekat sini je lah. Allah. Ni. Kau pakai yang sendok lagi satu tu. Mana kan ada sendok lagi. Kita sendok lagi satu, sendok yang tu. Abang Mat buat ayam ni nya. Berat Abang Mat. Tengok kalau dah begini berebut tengok. Bukan lagi satu. Yang jenis kayu tu. Abang Mat perap ayam ni lah. Hani. Bukan, yang lagi satu tu. Mana satu? Mana? Mana punya periuk, aduh. Ni laki. Tu Zara nak ambil tadi. Ni. Dia je lah dia. Kau sibuk-sibuk ke sini kacau dia masak tadi buat apa? Ini basuh ayam ni. Ayam setengah ekor ayam.
Terperap kejap dengan tepung bestari. Tadi kata nak tolong. Berperap dulu ayam ni dengan tepung bestari. Ni ikan pari pun Zara dah siap rendam dengan air asam jawa. Zara nak ambil apa nama tu? Mana Zara punya? Oh wah, wah. Lada hitam. Zara nak tumbuk campur lada hitam sikit. Biar aroma, biar bau tumbuk lada hitam memang campur sikit. Nak kerat sikit apa namanya? Ikan pari ni besar sangat pula. Nanti senang anak-anak Zara makan boleh ambil sepotong. Ni ada 4 potong. Ni besar kan? Satu potong pun dah besar. Gara-gara abang mak ni dia daripada itu nak makan ikan pari. Ikan pari dia cakap. Ni sikit. Dah boleh jadi menu makan. Budak dua ni kan. Tadi kata nak tolong masak ni. Oh, bekas plastik minyak tadi. Tunggu dia pecah minyak, tambah berkali-kali. Sekejap. Dah. Apa mak ni kacau abang mak? Boleh, Mama? Dia kata dengan kaki berebut nak masak kat tepung. Dah cepatlah. Kamu kau campur tepung ni. Dia guna tepung pedas tak pedas ni. Ada macam ni. Dah ya. Kalau masuk dalam hidung ni. Kau tepung dulu, lepas tu celup air, tepung air kali. Angkat. Kau tepung dulu. Allah Akbar. Jangan lama-lama rendam dalam air tu, angkat terus. Terus jangan lama-lama tekan. Ada benda. Tekan sikit kau. Jangan lama-lama dalam tu. Dah, Mama ni letak mana? Kau dulu tu bagi bentuk-bentukkan dia. Okey. Bagikan dalam tu dia masuk semua tu ni. Dalam ni. Dalam pasti dah tepung tu masukkan semua. Ni nak. Dah macam gini, kena buat macam gini. Dia baru dia kerak-kerak dia nanti melekat dekat tu. Dah boleh masukkan dekat sini. Masukkan laju-laju lah buat. Nanti dia masuk serentak. Cepat sikit. Abang Mat, cepat Abang Mat ni masukkan Abang Mat. Ni kan banyak minyak ni. Siap masak awal, siap boleh makan cepat. Dia sudah cepat lagi nanti.
Cepat-cepat. Jangan kuah-kuahnya nanti keluar di sini tuh. Kita ketika tepung mengambil kuah dapat. Sudah lah. Apa, Mat? Ada kuan kan? Ini dah besar kan? Mat, tolong cepat, Bang Mat. Ini tolong masukkan ayam dalam nih. Satu tolong mama kacau nih. Tolong Pak masuk ke dalam. Warna mana kacau ayam? Nih. Nah, Pak kacau. Gaul dulu bayarkan. Jadi ayam dah tanya. Tak apa pun ayam pun tepung. Tolong ayam tak Bang? Apa? Tepung Betawi kena ayam. Sama. Mandi okey kan Mama? Mandi okey kan? Tidak apa. Ayam tak Bang? Dah boleh. Nah, tambah-tambah lagi, jangan bagi kering kualitas. Tambah, nanti tambah lagi. Mau tu apa? Itu. Itu ada tu. Ayam. Kakak cepat ngangkut nanti. Itu nanti. Hah? Ini pakai. Tak lah. Bukan. Cepat ditikan tu. Dapat. Ini kan. Terus apa? Betul kok. Jangan banyak-banyak sedikit. Kata-kata bagi tempat masak-masak sebetul masak, kita minyak dulu baru kita sedang. Tutup balik pecah itu. Ini semua masuk ini dong. Kita buang air masuk. Buang air ke bawah. Ini makan. Kalau dia pakai tepung makan. Masuk tepung dengan buang sini nak ikan. Kalau ayam. Kotor tu. Guna air penjualnya cepat sikit. Nah, Baman. Rendam dengan air tuang. Bagi air sedikit tambah dengan paras. Air apa? Nah, air sah. Jadi perut sakit makan dulu, makan tepung mentah. Makan macam Tahu kan? Tangan bersih tak tadi? Tak. Baca di tangan. Dia pakai awal. Tuang dalam tu. Jangan bawa ya Allah, dibawa biji kali jangan lupa cakap ambil. Jangan lupa tapi nanti jangan bawa. Nah, kacau. Kacau. Banyak-banyak lah. Masukkan ikan pari. Nanti abang mak masukkan. Dah belum masak? Dah ke Mama. Saya dah ulang kan? Ya. Biar je dulu tunggu ni dulu. Mana penjepit? Ini letak sini. Nak bawah hitam tu Mama. Bagi lama, belum lagi nak bagi sekejap ni. Kenapa Mama buang hitam tu nak sebab? Dia punya darah dia keluar lah masa goreng. Letak ikan pedas abang mak.
Letak slow kat bawah ni. Letak. Letak je. Slow. Kalau campak nanti meletup kan. Jangan campak kuat, nanti dia tu. Letak atas ni. Ni biar sekejap. Bagi dia terjun macam tu. Bagi terjun macam tu, dia tak merecek. Kalau main baling macam gitu, nanti dia meletup. Mati. Mana dia mati kalau masak. Masak tak pernah mati. Panas dah sakit. Api dia mati. Nanti api dia tak kuat. Ambil air, sikit lagi air. Tergain. Lagi penuh-penuh tu. Masukkan daun kesum, dah frozen kan. Dah basuh sebelum frozen tu. Tak apa, masuk je. Daun kuat sangat. Bagi. Boleh lah kalau dia beku kan. Campur daun dengan cili. Nah, kacau apa, Mat? Ini bawah tu. Tak apa. Power. Dah? Power. Apa Mama nak ambil tadi ya? Tomato. Mana tomato Mama? Power. Kacau-kacau apa, Mat? Cuba Mama tengok bendi kat belakang rumah tu. Petik kan? Bendi. Bendi ya, ambil gunting nah. Petik bendi. Saya pula ambil. Petik Ada 3 tu. Tu lagi 1, 2. Ini pokok apa ni? Bendi. Ni lagi 1. Sakit gatal. Iyalah cepat. Tu. Ni ada duri ke tak dalam ni? Tak ada. Ni lagi 1 tepi tu. Lagi 1 tu ni tepi sekali. Tepi. Atas tu. Jangan batang ni jangan kerat. Tengok betul-betul. Dah bawah sini Dah dapatlah 3. Putih ni. Putih ni ada apa dekat dalam ni? Bendi dia. Gatal lah. Memang lah. Ayam letak dulu, bagi dia toast dulu. Dah basah. Basah. Angkatlah. Tak, pandai. Ini dah tu. Dia bagi dia tu jap. Minyak dia toast jap. Jangan, biar aku letak. Sayang, letak sini je Mama. Okey. Ayam goreng. Nah, ayam goreng kat sini. Ini tak mana? Mau balik. Mana garam? Tak keluar tu. Sekejap. Dia kena gini. Kau jangan tuang macam ni. Gini je. Mama, kau boleh angkat ke? Dah, rasa? Mama. Cukup rasa? Dah boleh angkat. Angkat dia. Masuk masuk. Lagi sikit lah. Lagi sikit Dah ke? Dah tu. Zara ada 4 bendi. Tomato separuh. Tak mana Mama? Tak atas meja lah. Okey. Nah, Bang Mat masukkan tomato. Mama, ni guna mak ni. Letak bawah dulu. Tengok ya Allah, dia main baling. Mak cakap jangan main baling. Tengok kau habis semua dinding tu kena. Jatuh ke? Dah Mak cakap slow-slow. Ini ni ke dulu. Mama, dah. Slow-slow Dia boleh buat bercekupur macam gitu, terjun. Memanglah dia tu minyak tengok tu belakang. Lompat. Rasa dulu Abang Mat. Kalau sesuai dah boleh. Rasa dulu. Panas. Rasa dulu kalau garam cukup rasa. Dah boleh matikan api nah. Kacau-kacau dulu, jangan minum minyak dia. Nah, kacau-kacau gini. Abang Mat. Nah. Sibuk dengan ayam goreng tu. Jom, letak dulu. Dah. Kan dia dah. Jom. Masuk lagi sikit garam. Mama tak nak makan. Nak makan ambil nasi tu dah. Makan dengan ayam goreng ke makan ikan? Makan goreng. Hai. Duduk betul lah. Tapi dah daun dulu. Ini bukan daun, ni kangkung. 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 Ambil nasi dong, ambil nasi. Aku makan ayam ini. Saya pakai leher. Ayo. Kenapa pakai leher? Kenapa pakai leher? Kenapa Abang Mat nak leher? Dengan sakit. Mama. Kamu patahkan Mama? Itu jangan angkat-angkat Abang Mat. Belum masak itu. Patahkan
Ya, Abang Mat makan nasi sekali? Mama kamu kau makan satu. Tidak. Tahu juga. Dah masak asam pedas. Mana pinggan laki? Mana pinggan laki? Nah. Abang Mat ni. Nah. Dah, cukup tak? Mana lehernya? Leher ketul bagi dua. Ni tak bergaduh dua. Ni cepat Abang Mat ni. Garam nasi teka kangkung. Lepas tu beli kat Remat sebungkus tak masak lagi. Yang ini. Dalam pedas pun dah siap. Awek cepat makan. Makan Abang Mat. Ha? Cara nak ambil tu bekas kangkung. Abang Mat ni tengok Abang Mat macam campak je dia. Abang Mat nak makan asam pedas ke? Nak asam pedas? Nak kuah dia lebih. Nah. Kena kuah dia, minum kuah dia. Nah. Mama haus. Ini dia makan. Allah. Nasi lagi tak nasi emang? Dah layu sikit kangkung, tapi boleh makan lagi. Batang tak ambil, buang. Okay, sampai semua video Zara sampai sini dulu sobat semua. Kita jumpa di next video. Bye.